Bagi operasi yang pertama, iaitu pada 28 April yang lalu, pihak polis bantuan MAHB KLIA telah mengesan 4 bagasi yang mencurigakan semasa melalui mesin imbasan di terminal KLIA. Susulan itu, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik IPD KLIA telah menahan 3 suspek lelaki dan 1 suspek wanita warga negara asing dengan umur di dalam lingkungan antara 18 sehingga 27 tahun di sekitar terminal KLIA. Pemeriksaan awal ke atas keempat-empat bagasi tersebut telah berjaya merampas sebanyak 64 bungkusan plastik yang mengandungi ketulan mampat disyaki dadah jenis bunga ganja dengan anggaran berat sekitar 67.2 kg dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan sekitar ringgit Malaysia 5.4 juta. Dalam serbuan tersebut, pihak polis juga telah menyita wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 580, mata wang asing berjumlah 20 euro serta seutas jam tangan jenama Odimas Pigue anggaran nilai ringgit Malaysia 80,000. Ujian awal saringan air kencing telah dijalankan ke atas kesemua tangkapan dan mendapati 3 suspek positif dadah, manakala 1 negatif untuk sebarang kehadiran dadah. Kesemua suspek ini sedang ditahan reman untuk siasatan dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.